Hai geng, hari ni aku nak share cara untuk hantar duit raya menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Buka apps Touch 'n Go e-wallet, kemudian pilih kepada transfer ataupun pindah ni. Yang ada merah ni, raya, tekan pada pindah. Kemudian pilih money packet yang warna hijau ni. Okey, kemudian buat money packet. Okey, dia ada dua kat sini, secara rawak ataupun secara tetap. Okey, kalau rawak ni contoh nak bagi dekat 10 orang. Semua sekali adalah 50. Total RM50. Kemudian ucapan dia selamat hari raya. Kemudian hantar. Untuk RM50 ni akan diberi secara rawak kepada 10 orang. Tiap orang mungkin dapat banyak dan mungkin dapat sikit. Sampailah habis RM50 ni dan sampai habis 10 orang. Untuk yang kedua, secara tetap. Contoh nak bagi kepada 5 orang, setiap orang akan dapat RM10. Ucapan selamat hari raya. Sudah siap, hantar. Untuk RM50 ni akan diberi kepada 5 orang secara tetap, maksudnya seorang akan dapat RM10. 5 orang claim, habis dah 50. Okey geng, itulah cara untuk hantar duit raya menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Okey, untuk penerima pula, macam mana korang nak claim duit ni? Bila duit raya ni dihantar, korang akan dapat kod macam ni dalam grup. Okey, cara dia, korang kena klik pada gambar ni, korang kena save dalam galeri korang. Bila korang dah save dalam galeri, buka app Touch 'n Go, kemudian korang klik pada button scan di bawah tengah-tengah ni. Kemudian korang pilihlah gambar tadi dalam galeri. Kalau duit tu ada lagi, korang akan dapat duit tu. Tapi kalau duit tu dah habis, korang akan dapat mesej macam ni. Money packet telah dituntut sepenuhnya.